Harimau Malaya mendapat 2 kekuatan baru menjelang bertemu Vietnam pada Mac nanti. Kabar baik menanti skuad kendalian petir Klamovski selepas tonggak berbisa JDT Manuel Hidalgo yang memberi bayangan bakal menerima pasport Malaysia. Sekiranya perkara ini menjadi kenyataan, ia bakal menambah pilihan pemain buat jurulatih Harimau Malaya petir Klamovski terutamanya pada bahagian sayap. Selain Hidalgo mesin gol, JDT Bersun da Silva yang terus menunjukkan ketajamannya di depan gawang lawan sekaligus menjadikannya calon naturalisasi paling ideal untuk memperkuatkan skuad Harimau Malaya. Meskipun Bersun telah berusia 35 tahun, namun ia bukan penghalang buat penyerang kelahiran Brazil itu kerana prestasinya masih berada pada tahap tertinggi tanpa menunjukkan sebarang tanda kemerosotan. Beliau yang telah menciptakan banyak gol bersama JDT memang layak untuk dinaturalisasikan oleh FAM, terlebih Bersun telah beraksi 5 tahun di Malaysia.